Ehem. Hari ni aku ke Subang nak buat aduan kes penipuan. Top Leaders Group. Inilah tempatnya. Ini adalah salah seorang perunding dan merupakan orang kuat di syarikat ni. Mereka buat kerja memang pantas, cekap dan berinformasi. Kalau hampa main sini, memang dapat layanan mesra dan juga memang mereka buat kerja cepat lah. Kita rasa memang puas hati, tak buang masa langsung. Kerjasama dalam tim macam ni lah yang kita perlukan. Kalau kita nak selesaikan apa-apa kes, kerjasama antara pengadu dan juga perunding amat-amat diperlukan. Kami dah ada dengan cik sekarang. Dah ada. Oh, mana yang transfer ke akaun sendiri tu, dia lah kerja mereka lah. Sebab sempat Cik Rosita ni online transfer, betul kan? Kalau saya silap beritahu saya, daripada jumlah 10,000 ke akaun sendiri untuk ini adalah Tuan Syahril ataupun lebih dikenali dengan Raja Email. Ini bahan bacaan dan rujukan Raja Email. Kita dengar apa kata dia. Ini jumpa Raja Email. Siapa tak kenal Raja Email? Ramai orang kenal Raja Email ni. Kalau apa tak kenal Raja Email, tak tahulah kan. Nanti buat video. Dia kata susah, aku ni susah nak senyum, muka cengeng. Tapi dah memang muka macam ni, macam mana kan? Tapi dia macam ni lah, dia satu ni perkara yang kita buat ni sebab minat lah. Kalau kita dah minat ni, apa pun kita akan buat lah. Contoh macam orang tu kaki mancing, dia minat ambil mancing. Kalau bini dia tak bagi, dia akan simpan rod tu rumah kawan dia. Lepas tu dia ambil lah rod tu rumah kawan dia. Macam aku ni kira minat untuk bantu orang. So Alhamdulillah sekarang Allah dah makbulkan. Aku dah ada office sendiri, aku ada CEO sendiri, CFO sendiri. Dah ada tim untuk meneruskan perjuangan untuk bantu orang. Siapa yang ada masalah kes alung ke, kes bank ke, tonggakkan hutang lapuk ke kan. Kalau ada isu dengan bank ni lah, dengan kredit ke apa kan, bolehlah hubungi saya. Boleh minta nombor telefon dekat Oli ada nombor telefon. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, itu dia kata-kata dari Raja Email. Kalau ada masalah-masalah yang Raja Email cakap ni, sajalah masalah, tak kisahlah. Jangan masalah rumah tangga dah lah, beritahu dia. Masalah rumah tangga hampa kena halau lah. Masalah yang berkenaan saja, insya-Allah. Dengan penghidupan lah, ada masalah dengan jabatan kerajaan, ada masalah bila aduan tak jalan, begitu. Okey. Perlukan khidmat Raja Email, hubungilah nombor tertera.